aku ride sampai ke Cameron Highland untuk pandu uji Gixxer 250 naked. Biasa korang tahu aku bawa kereta manjangan, pergi mana-mana pun bawa kereta. Tapi kali ni aku nak test motor and aku ride sampai ke Genting. Dan beza dia, selalu aku drive seorang, tapi kali ni aku ride ramai-ramai dengan group, dekat 8 orang macam tu, 8 motor and mostly scooter. Dan dia pelik lah, tiba-tiba ada satu naked dekat sini. Beza lain pula adalah selalu kita kalau pergi daripada KL ke Cameron akan melalui Tapah ataupun apa pula ke, tapi yang kali ni kita orang lalu Sungai Koyan. So kita tengok macam mana dia punya perbezaan dia. Posting algoritma social media lain tak tentu. Harmon Automotive Focus. Konten social media lain bercampur. Harmon Automotive Focus. Club Facebook free, non-eksklusif, semua boleh masuk. Harmon Club Otomotif eksklusif. Minat kereta, minat motor, download Harmon. Even boleh buat income padu. Install Harmon dekat dalam iOS and Android. So daripada pagi kita orang jumpa dekat BHP Karak. And bila sampai saja kita boleh tengok scene. And kau tengok ni ni pagi dah, pukul 5 macam tu pun dah ramai dah orang ride melalui Sungai Koyan. And berhenti entah kat mana aku pun tak sure, tapi tempat dia cantik gila. So far selama aku ride motor ni, perjalanan dia yang kita orang kira kalau melalui Sungai Koyan and aku pula daripada Shah Alam, dia lebih daripada 240 km jarak daripada Tanah Rata ke Shah Alam. Sampai ke tempat semua orang dah habis isi minyak, dah habis nak kena isi minyak, motor ni baru hilang satu bar. Daripada full bar aku isi daripada Shah Alam sampai ke Cameron Highland melalui Sungai Koyan, dia tinggal 2 bar je lagi. So maksudnya untuk perjalanan jauh ni dia masih tak ada isu lah. And itu adalah benda yang kita boleh expect untuk motor yang ada tank lah dekat bahagian atas. Biasa mana-mana motor tank, itulah kelebihan dia yang sebenar. Dah sampai dekat Cameron, dekat Tanah Rata. Aku nak check in dulu. And aku duduk dekat, tada. So inilah tempat dia. Penat tu penat lah juga, tapi dia fun lah datang kat sini. Rasa enjoy. Dia tak as boring as Jalan Plus Highway. Dia quite nice. Sampai pun bilik hotel. So aku nak rehat dulu. Lagi mungkin nak keluar sekejap aku lepak luar. And kalau sempat aku shoot hari ni lah. Kalau tak, mungkin esok lah. Tapi aku dah ada benda lah yang aku dah ingat apa yang nak cakap untuk Gixxer 250 hari ni. Satu, motor ni memang cool gila sebab motor ni memang tak popular atas jalan. Suzuki Gixxer 250 dilancarkan anggaran sebelum tahun 2020 dengan 2 varian lah. First dia start dengan fairing and then this is naked version. Sekilas pandang model Suzuki Gixxer 250 ni dia nampak garang and lampu depan dia, pilihan lampu depan memang cukup cun. Nampak betul-betul naked in mind. Maknanya kalau kita suruh orang lukis motor naked, probably akan rupa macam ni. Mungkin kau pelik, kenapa Suzuki Gixxer yang kali ni 250 tak macam color dulu. Kalau kau ingat Suzuki Gixxer 250 naked ataupun fairing, color dia lain tau. Color dia mostly aku ingat hitam, tapi kali ni tiba-tiba color dia biru. Kenapa? Sebab biru putih dekat sini adalah Suzuki Hayabusa punya special edition color 2026. So this is kind of new bike color, macam tu. Diselarikan dengan sport rim punya color hitam dan juga kuning. So overall kita nampak pop culture dekat situ. Bila kita ride, most people yang bawa motor akan tengok kita macam, wah, ni motor lain ni. Gixxer 250 naked sport motorcycle, dia ada 249cc oil cool single cylinder, 26 horsepower, 22 Nm torque, pair dengan 6-speed manual gearbox. Dia ada 12 liter tank dengan 2 channel ABS. Dekat Malaysia, harga motor ni dalam 13,700 ke 14,500 ringgit. And untuk perbandingan, bila aku duduk dengan geng-geng skuter kan, tak adalah semua skuter, ada juga Ninja 250, tapi mostly skuter-skuter baru lah macam Aveta, X-Max, MVX. So aku tanya masa lepak dengan geng-geng kita ni kan, geng-geng konvoi kita ni, MVX ni harga berapa tanya dia. Dalam asal dia beli dalam 14,000, yang baru Gen 3. Tapi ada dengar dia markup sampai 16,000. Aku macam, skuter 150cc, tapi ini sama harga and at some point lagi murah.
Tapi dia ada sebab dia. Sebab satu benda yang kau akan perasan and notice kepada motoris Malaysia ni adalah dia punya simple looking technology design. Kalau kita cerita pasal teknologi saja, motor ni antara yang simplest lah. Sebab dia tak ada features macam dia tak ada CarPlay, dia tak ada Bluetooth. Even kunci dia adalah manual key. Which is kalau kau tanya aku lagi prefer kunci lah. Sebab dia old school and dia mudah untuk aku hadam. Tapi model-model motor hari ni dia dah datang dengan keyless, dia datang dengan features lain. Dia ada even sesentuh yang digital yang lebih orang panggil cunda mewah. Sebab tu 250 lain lebih mahal daripada sini. Tapi aku nampak Suzuki dia placing diri dia sebagai jenama yang lebih mampu milik lah. Sebab 250 untuk harga macam ni tak banyak model ada. Tak banyak model ada untuk JDM lah. And sadly bila aku check online, especially dekat Reddit, bila orang tanya kenapa Gixxer 250 ni tak popular, padahal dia adalah model yang lebih murah, lebih mampu milik, lebih mudah untuk dijaga. Tapi ramai yang komen kata bila cakap pasal naked bike, dia memang ada banyak pilihan lain daripada this particular model. So okay lah, kita boleh faham lah kenapa. Tapi disebabkan tak popular, aku sendiri yang ride motor ni, aku rasa uish, orang pandang lah, orang nampak macam dengan colour dia, orang cakap uish, cun, motor cun. And then dia jadi rare dah pula daripada aku. Yeah, sebab motor 250 lain, kalau tak Ninja, tak JDM lain, motor konti lain. So ada satu benda dekat motor ni yang bila aku study pasal Gixxer 250, aku rasa macam why this is different daripada apa yang aku biasa belajar lah. Which is motor ni menggunakan oil cool, bukan water cool. Dekat sini kalau kau tengok, dia punya kawasan dia, radiator dia macam tak ada. Sebab memang dia tak ada radiator, dia tak ada water cool, dia tak ada pakai coolant, dia pakai oil cool. Maknanya kalau kau tukar minyak hitam 1.2 liter pula tu, sikit macam RS, cooling system pun berjalan sekali. So itu adalah kelebihan motor ni, sebab dia oil cool. Tapi aku tengok pemilihan untuk oil cool adalah kerana dia lebih simplistik, lagi mudah dijaga, less part, tak payah nak kisah pasal coolant leak ataupun masuk dekat dalam engine system. So itu adalah kelebihan yang paling popular lah. Dia bukan cooling system yang paling bagus, tapi untuk 250 dia mencukupi. Sekarang ni kita bukannya nak bawa motor sebab kita nak cooling system terbaik, betul? Kita nak optimum cooling system saja. Oil cool ni deliver. Sebab tu dia boleh buat motor ni mampu milik sikit. Aku check ada banyak lagi motor-motor dengan oil cool system hari ni. Ada lagi beberapa tapi tak sebanyak water cool. So ini adalah faktor-faktor yang kita ambil kira lah. Tapi bila aku ride motor ni daripada bawah sampai ke Cameron, sampai ke tanah rata pun tak ada pun macam panas dekat kaki, tak ada pun. So dia memang cooling dia punya overall engine system dengan baik. Dia macam samping dia apa benda ni. Oh, macam ada kotor-kotor. Dan disebabkan dia tak ada sistem coolant, so dia punya berat keseluruhan pun lighter and dia punya maintenance pun lagi simple and cooling efficiency tu mencukupi. Dan disebabkan sistem dia ni, ada satu benda yang aku nak beritahu yang kau tak boleh jumpa kat paper, yang aku rasa tak ramai sedar, yang sebenarnya ini adalah Suzuki. Okay, kenapa aku bawa naik Cameron? Sebab aku nak pergi Shah Alam daripada Cameron, aku perlukan satu riding feel yang lebih lancar dan juga efisien. Sebab aku ni macam kau tahu adalah YouTuber kereta, data analyst untuk kereta bukan motor. Jadi aku perlukan lebih banyak data untuk aku collect lah. Aku ada banyak motor yang aku review. Ini adalah antara motor dengan corner entry paling paling berani lah, paling berani. Banyak-banyak motor naked yang aku bawa. So even sampai ke corner kau akan rasa macam nak brake, rasa macam nak macam KTM aku bawa macam okay, brake sikit baru corner. Ini kau jadi berani tau. Bila aku bawa motor ni, bila aku bawa Gixxer 250, corner entry aku ni kadang-kadang orang depan boleh terkejut sebab aku boleh masuk laju gila. Satu simpang tu, semua motor depan aku dia dah bawa laju. Dia akan brake juga sebab dia tak confident nak guna. Tapi aku rasa macam apa hal ni kan. Aku ambil ke kanan, naik kiri, memang confident gila. Corner entry untuk motor ni unbelievable. Mungkin sebab dia ringan, mungkin sebab dia punya fork system bagus, aku tak sure.
Aku boleh kata enjoyable gila-gila. So berbalik kepada MVI yang aku tanya tadi, sebab tu aku terkejut harga sama. Sebab kalau kata aku yang macam tak peduli sangat pasal elektronik, tak peduli sangat pasal benda-benda baru, 14,000, 15,000 aku boleh bawa motor dengan funness macam ni. Enjoy gila. Aku macam boleh angkat tu. Another thing yang aku nampak macam cantik pada motor ini adalah dia punya bahagian sistem belakang lah. Rain collecting system dekat belakang ni, kalau aku tengok bukan satu tapi dia dua. So kalau hujan memang belakang aku takkan basah lah. Tapi obviously mak-mak kita angkat je motor macam ni, dia pergi tail tidy nanti. Aku suka Suzuki tapi aku tak tahu kenapa dia punya kat sini chrome. Kawan-kawan kata kalau kata diorang dapat motor ni, diorang akan gelap ke lah, dia akan spray hitam dekat benda ni. Tu sajalah. Aku suka colour dia, serius. Sebab colour dia memang, mungkin sebab aku dah tengok Hayabusa biru tu kot. Hayabusa tu dia ada biru, lepas tu tiba-tiba ada putih ya. Dekat tepi lampu dia macam, tu ke lampu? Nampak? So ini review aku berkenaan Suzuki Gixxer 250 Naked. Apa korang rasa pasal motor ni? Komen dekat bawah. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Masuk Harmon.my, register and main dekat situ. Jumpa lagi lepas ni. Bye.